Hai, seperti yang saya janjikan kepada anda semua, yang saya akan membuat video tutorial bagaimana untuk membuat human flag kan. Jadi untuk video kali ini saya akan membuat video tutorial buat khas kepada anda semua yang teringin sangat nak buat human flag. Seperti saya buat dekat gambar-gambar yang saya post sebelum ni, macam ni. Style kan? Nampak senang, tapi memang senang pun. Okay, saya sering mendapat komen-komen dekat Facebook ni bahawa aksi-aksi ni orang kata saya edit saja. Sebab dia orang nampak gambar je, dia orang tak tengok video kan. Jadi saya nak terus terang kepada semua, memang gambar semua tu edit. Saya menggunakan Adobe Photoshop. Jadi untuk video kali ni saya akan tunjuklah cara-cara macam mana nak edit. Adobe Photoshop ni memang terbaik lah. Macam-macam kita boleh edit. Nak buat kaki pun tepi ke, kaki pun atas, semua kita boleh edit. Hanya menggunakan hujung jari kita saja untuk buat semua ni. Jom kita tengok step by step macam mana saya edit kat Photoshop. Tak ada lah, saya main-main je. Okay, human flag ni sebenarnya memang susah nak buat kepada yang beginners. Saya nak beritahu terang yang baru nak mula workout tu, nak buat benda ni memang mustahil lah, memang susah. Sebab ia memang memerlukan kekuatan seluruh badan kita. Sebelum kita memulakan rutin untuk nak buat human flag ni, kita harus kuasai senaman asas dahulu seperti pull up, chin up dan bench deep. Untuk nak buat human flag ni, kita harus menghadapi 3 level kesemuanya. Level pertama, kita harus kuasai senaman asas. Level kedua, kita harus membuat latihan yang banyak fokus kepada core kita. Perut kita ni memang kena betul-betul kuat lah kalau kita nak buat human flag ni. Dan level ketiga, kita harus belajar teknik-teknik bagaimana untuk nak buat human flag ni. Kalau kita dapat lalui semua level ini sampai ke level 3, insya-Allah kita dapat melakukan human flag dengan mudah sekali. Okey, saya nak beritahu satu rahsia kepada anda semua. Kita boleh melakukan semua latihan ini sampai kita dapat human flag tu. Tak perlu pergi ke gym, hanya melakukan semua latihan di rumah kita saja bersama doorway pull up bar daripada Max Reps. Tak percaya? Jom saksikan. Kepada semua yang berminat untuk membeli alat ini, doorway pull up bar daripada Max Reps dan juga t-shirt Max Reps, anda boleh menghubungi atau WhatsApp terus ke nombor yang tertulis di bawah. Saya ingin mengucapkan selamat mencuba, terima kasih dan jumpa lagi di video yang akan datang.